fokus bantu orang. Saya pula tak ada lah. Thank you. Apalah, saya pun dibantu juga. Hai. Kalau saya cabar kamu, kamu sanggup tak ambil 100 mai kasih ni untuk bantu orang yang lagi susah? Mana? Iwan pakai Aiman suka tolong orang. So, korang kenal di mana? Orang mula kenal tu dekat Omi. Masa tu laptop saya rosak. Dia susah nak cari orang baiki kan. Dia pun offer nak tolong checkkan. Start tu lah kita orang makin lama makin rapat, makin kenal. Lepas tu lah saya makin jatuh hati kat dia. Confirm sanggup ya? Ya, saya sanggup. Kalau girlfriend saya happy, saya lagi happy. Oh, kencing manis sudah, kencing manis sudah. Liburan sini lah. Ini penting. Macam pun penting tau. Boleh buat kudat bila lapar. Timut lebih baik. Ni orang susah lah. Betul tak awak? Korang dah berapa lama together? Dah 3 tahun dah. 3 tahun. Dah kahwin ke belum? Belum. Tapi actually tak sangka lah sebab jumpa dia dekat tempat yang orang kata penuh orang reflect kan. Ajaib kan. Mungkin balasan kebaikan dia dapat comel girlfriend macam awak. Semoga Allah rahmati kamu berdua sebagai couple yang baik hati. So lepas ni saya akan lebih buat banyak kebaikan lah. Hope yang dia jadi wife saya. Mestilah. Hai kakak. Satu couple yang baik hati nak kongsi rezeki. Mereka sudah pakai semua. Mereka punya mai kasih RM100 nak bantu orang yang lagi perlu. Yes lah. Yes, betul. Mereka yang beli. Terima kasih banyak. Semoga murah rezeki. Saya tahu dia tak ada orang dekat rumah. Oh, ya ke?